Assalamualaikum. Salam sahabat YouTube. Okey, ni pada hari yang sama dengan video saya update pasal saya dah siap buat 50 busut pokok kelapa. Ini saya nak buang tuna air pokok cempedak, kan. Jadi tuna air macam mana saya nak buang? Saya nak buang yang kecil-kecil ni je. Satu, bismillahirrahmanirrahim. Kan, ni yang kecil-kecil. Yang dah besar macam ni saya tinggalkan lah. Yang dah besar macam ni. Yang kecil-kecil saya buang. Macam tu. Ada banyak lagi saya nak buang ni. Kan? Saya nak rakam semua ke? Taklah kot. Boleh lah, saya rakam je lah. Yang ni buang. Jangan rapat sangat dengan ni, biar dia jauh sikit. Kan? Yang dah agak besar tu kita tinggalkan lah. Macam dua ni, salah satu kita boleh buang. Kita buang yang atas ni lah. Ini pun kita boleh buang. Terrapat pula. Ini pun kita buang. Kan? Yang mana menghala ke dalam pun ataupun tegak pun kita boleh buang. Macam ini kan. Ini nanti dia akan jadi tegak besar ke atas. Kita boleh buang. Ini kecil kita buang. Yang dua ni pun kita boleh buang. Kita buang. Ni banyak-banyak ni kita buang. Ni pun kita buang. Lepas tu yang ke dalam ni, sebab dia naik ke dalam, kita buang. Sama juga yang naik ke dalam ni pun kita buang. Saya ikutkan banyak lagi boleh buang ni. Ni pun kita buang. Kita buang. Banyak lagi kita boleh buang. Saya ada nampak satu batang pokok ni. Dia naik tegak. Kita dibuang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa benda ni kalau dia tak buang, dia dah besar, sayang pula nak buang. Masa dia kecil ni kita tak sayang sangat. Sayang jugalah, tapi orang kata boleh lah kan. Kita nak ni lagi. Automatik cerah. Alah. Fokus lari. Automatik cerah. So dia dah ada 3 cabang membuka cantik. Lepas tu kita boleh buang lagi lah tunas air. Ini tadi saya dah buang lah. Tapi saya fikir-fikir balik, ini pun boleh buang daripada sini. Kita buang daripada situ terus. Yang ni pun boleh go juga ni. Sekejap, kita tengok daripada luar. Gelap lah. Yang mana satu nak go. Yang ni pun boleh buang juga. Ini dah masuk pangkasan pembentukan terus ni. Bukan buang tuna air lah. Ini boleh buang.
cadang nak buat pembentukan apa, buang tunah air dah jadi pembentukan. Biarlah. Yang ni pun boleh buang juga ni. Bismillahirrahmanirrahim. Buanglah tunah air satu ni. Boleh buang. Buanglah. Tu dia, cerah dah. Padan lah. Padan lah. Inilah rupa dia daripada jauh, kan. Hari tu masa dia kuning tu kan, nampak macam monyok je. Kita bawa baja kat dia, bagi dia hijau. Lepas tu dia dah kembang elok, kita pangkas pula. Orang kata nampak macam counter intuitif, tapi macam tu lah. Nak buat macam mana kan. Kita sambung pula. Kita sambung pokok lain. Pokok star apple. Okey, ni pokok star apple. Pokok star apple ni memang orang kata rupa-rupanya salah satu sifat dia adalah dia lambat membesar. Kan, dia lambat meninggi. Jadi untuk pokok yang lambat meninggi ni, kita boleh buat pangkasan lah untuk bantu dia, orang kata menjimatkan tenaga dia supaya dia boleh membesar lebih tinggi. Jadi untuk membantu dia membesar ataupun meninggi, kita buang lah dahan yang rendah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Supaya dia punya pertumbuhan dia fokus untuk naik ke atas, bukannya nak buka kembang dahan. Sebab apa kita nak macam tu? Sebab yalah, dia kembang-kembang pun buat semak je. Kita nak cuci pangkal pokok payah kan. Tinggalkan yang tu. Cukup lah. Ada lagi kita boleh buang. Tunas air dalam ni. Cabang Y dia ni pun buanglah cabang Y ni. Kita biar naik satu cabang ni, nanti dia naik straight, dia kembang lah. Jadi macam mana pun tak tahulah kan. Pokok star apple ni memang dikenali sebagai lambat membesar lah. Seterusnya kita bergerak ke pokok mangga. Pokok mangga ni saya nak buang daun dia daripada sini. Cabang yang pertama, cabang yang kedua, cabang yang ketiga. Semua saya nak
buang, nak lurut habis daun dia. Ikutlah, nak pakai tangan pun boleh, nak pakai gunting pun boleh. Sebab daun yang kat bawah ni dia hanya memakan nutrien daripada baja, tapi dia dah tak dapat pencahayaan untuk menghasilkan fotosintesis yang efisien apa semua. Lepas tu masalah dia, pucuk-pucuk kat atas ni dia dah keluar cantik, lepas tu tiba-tiba dia kerekot. Hujan kenyai-kenyai. Tak apa, saya Hayun juga buat kerja ni kan, tapi saya tak rekod lah. Ni hasil dia lah. Kita buang daripada yang pertama ni sampailah ke sini. Satu cabang, dua cabang, cabang ketiga kan. Yang atas daripada tiga tu kita biarlah. Ni satu kaedah untuk orang kata menggalakkan nutrien yang disedut daripada akar tu pergi ke pucuk lah kan. Sebab yalah, masa kita tabur baja dia naik pucuk cantik apa semua, tapi lama lepas tu dia jadi macam rekod-rekod. Jadi inilah dia mangga yang last kan. Kita buang daun dia rendah-rendah sampai ke depan lah. Sampai ke depan semua kita selak daun dia. Okey, yang last kita nak pergi kat pokok durian kan. Pokok jerin dengan pokok betai saya tak pangkas lah. Okey, pokok durian ni saya ada tengok satu YouTube daripada Thailand kan. Dia bagi tahu pokok durian ni selepas umur dia setahun kita pangkas lebih kurang apa-apa dahan daripada paras tanah sehingga 0.5 meter. Jadi saya nak pangkas ni. Apa-apa daripada paras pangkal pokok sampailah 0.5 meter. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Pokok ni pun dah setahun dah. Setahun aku, bulan 10 tahun lepas saya tanam rasanya dah. Alah, terpotong rapat pula. Jadi kena potong jauh sikit. Padan kot. Maknanya daripada sini ke atas je. Yep. Yang bawah tu semua kita dah buang dah. Saya akan buat benda yang sama untuk pokok durian yang satu lagi kan. Ni tadi saya dah pangkas lah, lupa nak rakam. Dia dah jadi cabang V. So cabang V ni memang kita buang awal-awal. Jadi saya dah pangkas dah. Cengit. Lebih kurang macam tu lah kan, kita biarkan yang tu. Tu dia besar dah cabang V ni. Mujur dah datang juga tengok. Kalau tak datang tengok dia dah besar dah. Saya silap cabang 2 dah. Terbatut pertumbuhan dia naik ke atas. Jadi saya dah siap dah menyediakan pokok untuk saya tabur baja kan. Itulah sebab kita pokok ni kalau ikutkan lepas kita pangkas, kita tak terus tabur baja. Kita biar dia sekejap, lepas tu bila dia keluar pucuk, kita boleh tabur baja kan. Itu menunjukkan pokok tu dah tak stres kan. Itu cara paling mudah lah kan. Tapi cara tu hanya berkesan time ada hujan. Kalau time tak ada hujan, bila dia nak keluar pucuk kan. Jadi macam sekarang ni InsyaAllah tiap-tiap malam ada hujan. Jadi dalam masa seminggu tu kita mungkin nampak dah lah sama ada pokok tu nak berpucuk ataupun tak. Jadi itu je lah pesan saya pada kali ni. Mengah. Nasib baik ada kursi healing ni. Kursi swimming pool. Duduk menyandar sikit. Jadi sekian saja pesan saya pada kali ni. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat bertani.